Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ulam apa? Betul tak ulam apa ni? Ni ulam nama dia ulam panjang apa? Sabung nyawa. Ni ulam sabung nyawa. Sabung nyawa. Ulam sabung nyawa. Lepas tu yang ni pula ulam cekor. Cekor. Yang ni apa Allah kebal lupa lah ni. Dia bau. Ni apa? Apa? Moringa. Apa? Allah lupa nak sebut. Aduh. Apa jawab apa? Tak keluar. Tak tahu lantak dia. Ulam saya tengok ni. Bawang. Bawang Holland. Telur biji. Lepas tu nasi. Yang penting ni. Ni dia ni sambal lecan. Jangan tukar, boleh terus cekap sekarang. Sambal belacan macam ni. Mai makan jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan jangan. Ya Allah. Ni reflect kamera sebab rakam muka ke muka. Ni tangan kanan tau. Jangan buang masa lagi. Lagi buat tanya pula. Okey. Jom makan jom. Buat ni, belam. Terus cekap Cicah. tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Telur ah. Ni ada orang dia pergi dekat depan kafe dia nak ambil tu barang tu. Kafe paksa dia tunggu kat situ. Ambai. Siap bagi. Cekok. Emas tu. Tu dekat tu dalam beg hitam orang design tu. Tu dekat kapek tu je. Baru makan. Bagi siap dia tunggu dah kat depan kafe. Bawang Holland. Okey. Entah sambal. Okey, cepat tuan-tuan perempuan berbaki. Dah makan telur anu. Betul ulam. 40 minit saja lagi. Sebelum saya nak elang, tuan-tuan perempuan boleh terus cekap sekarang. Dekat beg kuning terus cekap sekarang sebab dalam live sahaja tuan-tuan perempuan akan dapat harga macam ni. Harga berbala macam ni. Kalau beli dekat luar akan dapat harga 20 lebih. Kalau dalam live jimat lagi berapa ni, lepas tu beli 3 dapat Ambil jawab apa? Siapa? Yang masak sup tu. Apa? Jangan beli. Koringga apa? Ya Allah, tak keluar. Ambil dia. Aduh. Dia yang apa nak cakap tadi akan dapat harga beli 3 dapat 4. Beli dapat 4. Jimat 20 lebih lagi. Okey. Cepat tuan-tuan perempuan, terima kasih yang join. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Makan telur tambah. Saya like, tinggalkan jejak anda dengan like, share, repost dan follow saya kalau lepas tu okey, siapa yang ikut tak boleh terus cekor. Cekor. Ni. Jangan ikut saja, boleh terus cekap sekarang. Sebab berbaki lagi berapa minit saja lagi sebelum saya live. Jika ada sebarang kemungkinan pertanyaan, boleh tanya. Saya akan bantu tuan-tuan dan perempuan untuk cara nak amalkan minyak habatus sauda ni. Okey, bagi siapa yang baru join, mungkin tak tahu apa yang saya tengah jual ni. Saya tengah jual minyak habatus sauda, produk original daripada Ustaz Abdullah Khairi sendiri. Minyak habatus sauda ni, dia manfaat dia untuk siapa yang ada masalah masalah right, siapa yang ada masalah siapa yang ada masalah angin, belik, tok ni kan. Lepas tu terima kasih Ahmad Raimi repost saya punya live. Terima kasih banyak-banyak, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey. Siapa yang ada masalah? Yang penting dia bunyi tu. Siapa yang ada masalah bah-tebahan, lepas tu kanak-kanak sawak usia 3 tahun lebih. Okay, Alhamdulillah. Satu hari satu ulam. Baru nak cuba ni. Yang penting ni Baru nak cuba. sambal belacan. Kalau baru sedap. siapa Jom. nak amal